kita memutuskan hubungan dengan Amerika. Setuju ataupun tidak? Setuju. Kita kena putuskan hubungan perniagaan. Barulah mereka rasa sakit. Kawan-kawan dan rakyat semula, kami daripada Parti Sosialis Malaysia, kita pun amat sedih terpaksa kita turun sekali lagi di sini. Sejak daripada mereka menyerang Iraq, kita pun pernah berdemo. Sangat ramai kawan-kawan pernah turun sini bila mereka menyerang Iraq. Begitu juga dengan Syria. Dan bila pada tahun 2023 mereka menyerang Palestin, dan hari ini kita berada bersolidariti kerana serangan yang kejam dan pembunuhan ke atas pemimpin agung di Iran ini. Ini adakah kita boleh terima lagi kekejaman ini? Bolehkah kita terima ini? Tak boleh. Kita sememangnya tidak boleh menerima lagi kekejaman ini. Jadi kita kena terus berjuang. Saudara-saudara sekalian, kita kena faham bahawa apa yang telah berlaku ini bukan kali pertama. Pada tahun lepas memang serangan telah berlaku ke atas rakyat di Iran, membunuh puluhan orang. Begitu juga beberapa tahun yang lepas ada juga serangan yang membunuh Brigadier General yang paling utama dalam tentera di Iran. Dan hanya selepas tak sampai 2 bulan selepas penculikan seorang presiden yang dilantik secara demokratik di Venezuela pada 3 hari bulan Januari, semalam seorang lagi pemimpin negara dibunuh di Iran. Inilah berapa rakusnya kuasa imperialis. Inilah keganasan yang melangkaui semua perundangan-perundangan antarabangsa yang kita ada. Dan apa yang kita nak perlu buat di sini ialah ini melebihi satu isu mengenai satu isu peperangan. Ini merupakan dominasi. Dan jika kita tidak melawan dominasi ini, maka kesemua negara-negara yang sedang membangun, kesemua negara-negara dunia ketiga akan sampai ke tahap yang sama juga. Kita akan didominasi. Jadi saya nak suruh di sini, kami daripada Parti Sosialis Malaysia ingin menyeru, ini bukan satu tindakan yang kita turun hari ini untuk bersolidaritas. Tidak. Kita ingin pastikan bahawa negara kita sendiri, kita ada tanggungjawab bahawa kita memutuskan hubungan dengan Amerika. Setuju ataupun tidak? Setuju. Kita kena putuskan hubungan perniagaan. Kita kena kurangkan hubungan kita dengan Amerika. Barulah mereka rasa sakit. Mereka senang-senang pergi ke seluruh dunia, menyekat ekonomi di Cuba, tak boleh jual minyak kepada Cuba, menyekat ekonomi Venezuela, membunuh rakyat di sana secara ekonomi dan juga secara bom. Ini yang dilakukan oleh Amerika. Jadi untuk kita menghancurkan, untuk kita memastikan bahawa pentadbiran di Amerika ini dan juga di Israel ini, bahawa mereka ni akan hancur dan mereka ni tidak lagi akan melancarkan peperangan di dunia, maka kita kena melemahkan dia. Bagaimanakah kita kalau semua negara-negara seperti Malaysia dan negara-negara di dunia ketiga terus berniaga dengan mereka, terus menyokong mereka, kita terus membuat perjanjian-perjanjian perdagangan dengan mereka, dia ini akan semakin kuat dari segi ekonomi. Tidakkah kita sedar bahawa jika kita terus buat benda ini, maka duit kita juga akan digunakan untuk genosida? Tidakkah kita sedar benda ini? Jadi kita kena desak. Itu tanggungjawab kita. Sebagaimana rakyat biasa di Amerika telah pun bangkit untuk menumbangkan kerajaan Donald Trump, ini adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Desak pemerintahan negara kita sendiri. Kurangkan hubungan dengan Amerika. Kita kena lemahkan satu pentadbiran yang begitu rakus dan begitu ganas ini. Jadi jangan kita bantu mereka secara ekonomi. Kita kena pastikan mereka ini akan mati pada satu hari itu. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia terus mendesak kerajaan Malaysia untuk melemahkan kerajaan Amerika, mengurangkan perniagaan dan juga membatalkan apa juga perjanjian perdagangan yang kita ada. Setuju? Setuju. Okey, ini adalah tugas kita.